Cukup bingung, 3 bulan tak balik. Bukan 4 bulan, 3 bulan. Suami dia pun keluarkan daripada poket. Rupanya bekas cincin. Sikit punya besar cincin tuan-tuan. Cincin emas. Dia kata, abang tahu abang salah. Tapi ni tanda abang minta maaf kat kamu. Ni tanda abang sayang kamu tu. Bagi dia buka. Bersinar tuan-tuan. Agak-agak jadi tak isteri tu nak marah. Tu, kita bagi tu. Dan Allah SWT. Rupanya suami dia baru keluar duit EPF. Dia beli tuan-tuan. Rupanya dia tak tahu. Dekat rumah isteri lagi 2 orang tu pun dia bagi juga. Allahumma salli ala sayyidina. Yang mana faham, faham. Tak faham tu dah tuan. Kalau cerita lebih-lebih tajuk tu jadi tajuk baru pula kan. Habis nak sebut. Tak jadi marah. Tu. Tu adil. Adil dan juga ihsan. Seterusnya tuan-tuan. Tapi orang kita ni memang alhamdulillah, saya perhati, saya berjalan di banyak tempat, terutamanya di Nusantara, di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand dan sebagainya. Orang kita ni sangat suka memberi. Senang, dia akan beri secara senang. Susah, dia akan bagi cara susah. Tuan-tuan tengok, bila kita malam Jumaat kita buat tahlil arwah kan, ada makan tak? Ada. Kan terang-terang tu, ni siapa punya kenduri tahlil arwah ni? Haji Dolah. Isteri dia meninggal. Kan secara terang-terangan kan? Tak apa, kita boleh jaga hati kita. Hari Jumaat. Sebelum nak naik dengar khutbah Jumaat kan? Dekat beranda masjid ada apa? Pisang. Penuh pisang tuan-tuan. Kan sedekah tu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Maklum RM5 je ada ustaz beli pisang mah letak dekat masjid. Hari Jumaat. Kita nak berangkat ke umrah ke haji, buat kenduri tak? Kenduri, doa selamat. Itu yang azan tu. Sebelum nak naik bas pergi ke Kelana Jaya dulu kan. Rombongan Cik Kiah ke apa tu. Azan dulu. Sebelum azan tu dah makan dah. Makan dah. Nak beritahunya Allah SAW Muhammad betapa kita ni sangat suka jamu orang makan, bersedekah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Memang suka bagi makan. Anak kita cemerlang exam. Anak kita lulus periksa masuk universiti dan sebagainya. Ada kenduri tak? Buat kenduri. Jamu orang makan. Kita ni maknanya kita dengan genetik Arab ni tak jauh beza lah tuan-tuan. Tu kata saya lah, kata saya. Kajian saya buat lah. Memang suka bagi. Betul? Baik. Ada kenduri tahlil, tak buat kenduri tuan-tuan. Malam ni jemput. Betul? Baik. Malam ni jemput datang rumah Haji Dolah, kita ada buat tahlil arwah. Tapi tak ada makan tau, kita tahlil je. Agak-agak ada orang datang tak maklum. Kompom, tobat lahum tak ada orang datang. Tinggallah imam dengan Bilal je datang baca. Sebab apa? Confirm ada makan. Sebab dia jadi, makan ni adalah satu tarikan dan juga dakwah juga tuan-tuan. Dakwah. Tuan-tuan, baik. Yang terakhir tuan-tuan. Dan seterusnya, al-kazimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang ini pun hebat juga tuan-tuan. Selain daripada sedekah masa senang dan juga susah, tahan diri daripada marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Waktu dia sedang berada di dalam kebun dia, duduk airkan ke dalam tanaman ke dalam kebun dia, datang satu kelompok. Beberapa orang ni tak tahu mai dari mana. Mereka pun sembang, dia kata, siapa yang boleh menerima cabaran ini untuk mengira berapakah jumlah rambut yang ada di kepala Abu Dzar. Ini main prank-prank apa pula ni? Disebut begitu. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan kisah ini. Dia kata, kelompok yang mai tadi ni, yang duduk dekat dengan kebun Abu Dzar ni, yang sedang bekerja ni, dia kata, siapa yang boleh terima cabaran ni, sahut cabaran ni, kira berapa rambut yang ada di kepala Abu Dzar. Lalu seorang daripada kalangan tu dia bangkit, dia kata saya boleh, dia kata.
Lalu apa yang berlaku? Dia meluru kepada Abu Zar yang sedang berkebun itu. Dia pukul Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala. Pukul, dia cekak, pegang kepala, balik nak kira rambut kan. Ni apa jenis prank ni? Bergurau kasar ke apa ni? Berlaku. Ni Imam Ahmad sebut. Maka Sayyidina Abu Zar yang pada saat dan ketika itu sedang berdiri, lalu beliau duduk. Dia tidak membalas pukulan itu, dia hanya duduk. Kemudian apabila duduk, dia berbaring pula. Tuan-tuan, kena pukul waktu berdiri. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala duduk. Kemudian duduk, dia baring pula. Maka orang tu pun tanya, dia kata, wahai Abu Zar, mengapa engkau duduk, kemudian engkau berbaring? Lalu dia menjawab, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda kepada kami, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Falyattaji' ini apa? Last sekali tu, hendaklah dia baring. Nabi SAW menyebutkan jika salah seorang di antara kalian marah dan sedangkan pada saat itu dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun jika ia tidak hilang juga marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Tuan-tuan, ini akhlak ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi perintahkan untuk berwuduk. Kalau tak lega juga berwuduk, sebab marah ni daripada api. Maka yang boleh memadamnya hanyalah air. Kalau rasa wuduk pun tak hilang juga, merah muka tak hilang juga, guru saya kata terjun kolah. Guru saya kata lah, wallahu alam, tak tahu dari diri saya, tak pernah buat lagi. Terjun kolah, kalau boleh hak dalam punya tu. Maknanya hilang marah, bukan kata hilang marah, dengan dia sekali hilang. La haula wala quwata illa billah. Nak beritahu jangan marah. Sebab marah ni dia ada 4 jenis. Tak sempat nak cerita, masa pun dah time. Tuan-tuan, marah ni ada 4 kategori. Ada orang yang lambat marah, lambat reda. Ada orang yang cepat marah, cepat reda. Ada orang yang cepat marah, lambat reda. Ada yang lambat marah, cepat reda. Kita ni yang mana? Yang terbaik, yang lambat marah, cepat reda. Yang kurang baik, yang paling tak baik sekali, cepat marah, lambat reda. Betul tak? Bahaya tu. Sudahlah Pak Malau, biarlah saya pulang ke negeri saya. Kerana kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Tu cerita damak tu. Tuan-tuan tak tengok kot, saya seorang je tengok. Dia punya hati dia tu punya berat nak memaafkan. Dengan Pak Malau dia marah. Tapi dalam bentuk pantun, betul tak? Tuan-tuan tengok bahasa orang dulu hebat. Walaupun amarah menguasai diri, tetapi dia tetap tahan. Betul tak? Dia susun bahasa tu cantik. Kan? Dia nak marah pun, dia paling kuat dia marah. Dia suruh apa? Cheese kau, dia kata. Tu. Ya itu je. Berbeza dengan orang sekarang ni, beza. Keluar bahasa apa, kita pun tak faham. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu hebatnya. Biar mati anak, jangan mati adat. Kerana adat bersedikan syarak. Hebat disusun bahasa. Kalau dia marah isteri pun, dia marah dengan menggunakan kiasan, pantun. Sebab orang kita ni sangat kaya dengan tu budaya tadi tu. Nak minta kopi, kan? Suami nak minta kopi dengan isteri. Pantun dulu. 4 rangkap dia pantun. Betul tak? Last sekali, isteri dia kata, minta maaf abang, kopi habis, gula pun habis. Yang orang tu dah penat berpantun dah. Tuai padi antara. Tuan-tuan tak tengok kot cerita tu, saya seorang je tengok. Nak bagi tahu tu betapa indahnya leluhur kita. Susun cantik. Tuan-tuan, orang sekarang ni pun ada lagi yang pandai pantun, tapi tak ramai. Tuan-tuan, baik. Saya pergi ke Kepulauan Riau dulu. Pulau Penyengat, saya ingat lagi. Sampai kat jeti tu turun, dia jual pantun.